Disebabkan hari tu aku tertinggal aku punya shaver dekat hotel. So, aku dapatkan satu lagi shaver yang sama juga, yang mana aku akan standby shaver ni dekat bilik ayah aku. Sebab dia punya design yang sangat cantik, nampak tegap, mantap habis daripada Ancient. Dalam kotak ni, apa yang kau akan dapat? Jatuh dah. Satu guidebook yang mana korang takkan baca punya. Kabel type A pergi ke type C untuk cas. Ada penyapu dua arah untuk kita sapukan kepala pencukur lepas kita bercukur. Dan ada pencukur Ancient yang tagap mantap habis ni dalam plastik yang cantik ni. Dia ada bagi cover jernih ni, korang kena buka. Dan ini adalah pencukur daripada Ancient. Bateri habis, korang boleh cas menggunakan type C kat bawah ni. Bukan sekadar untuk mencukur tau, untuk memotong pun boleh belakang ni. Cara dia, korang tarik ke bawah dan akan keluar pemotong dekat sini. So kalau pemotong ni terbuka, bila korang onkan sahaja, pemotong ni akan on. Kalau korang tutupkan pemotong ni pula, korang on, dia akan on dekat atas ni. Okey, pencukur ni dia ada 3 mata tau. Yang mana mata dia sangat lembut. Tiga-tiga sangat lembut. Jadi kalau korang nak cukur kat permukaan kulit korang, tak kisahlah kulit korang tu berjerawat ke, licin ke, tak ada masalah. Boleh lalu dengan sangat-sangat smooth. Lepas dah habis bercukur, nak bersihkan senang je. Tekan saja button dekat depan ni. Kemudian dia akan terbuka macam ni. Lepas tu, ambil penyapu yang dibagi ni. Boleh sapu-sapukan untuk buang segala bulu-bulu kecil. Dan akan membuatkan pencukur ni bekerja dengan lebih efisien lagi. Nak dapatkan juga, link yang kat bawah. Tekan saja. Lepas tu boleh standby dekat dalam bilik air korang. Nice, mantap, tagap, hebat daripada Ancient.